Okey, ini adalah tutorial macam mana nak gunakan bold branding. Kita klik mula. Okey, so dia tanya apa produk atau servis kita, siapa yang kita target. So, produk saya, produk ubat kurus tanpa berlapar, vitamin C kurus tanpa berlapar. Target ibu-ibu yang sibuk bekerja, tak sempat bersenam, tak larat berlapar. Okey. Apa nilai utama jenama anda? Keyakinan diri, mudah dan selamat. Kita tiru je lah ya. Tanpa terseksa. Okey. Produk vitamin C. Pelanggan yang kita nak target ibu-ibu bekerja, tak sempat bersenam. Nilai utama keyakinan diri, mudah, selamat dan tak terseksa. Alright, so sekarang kat sini kita pilih. Kita nak start satu-satu, kita start. Kita pilih, kita masuk je nombor. Okey, so katakan kita nak start dengan satu, brand purpose. Macam saya sarankan anda baca e-book dulu, rahsia branding dan storytelling tu. Basically AI ni buat bagi tahu apa yang ada dalam e-book tu, bantu anda untuk generate apa yang ada dalam e-book tu. Saya bantu siapa untuk transformasi supaya mereka boleh capai kehidupan impian tanpa perlu apa kesalahan. Saya bantu ibu-ibu pekerja yang sibuk untuk dapatkan semula keyakinan diri dan bentuk badan ideal supaya mereka boleh rasa cantik dan bertenaga walaupun tanpa masa untuk diet atau senaman ekstrim. Jenama ini wujud untuk bantu wanita rasa cukup cantik, cukup sihat, cukup yakin tanpa perlu seksa diri dengan diet yang menyakitkan. Okay, so basically ini adalah vision kita, mission kita, visi kita, macam itulah. So bila kita nak buat apa-apa promosi, buat konten kita, semua berdasarkan ini, brand purpose. Nak tarik pelanggan yang rasa difahami, jadikan produk bukan sekadar ubat kurus, tunjukkan misi jenama yang lebih besar daripada jualan. Okey, ini boleh masuk kat dalam bio IG, bio TikTok, highlight kenapa kami, about us. Okey, kita minta nombor 2, ideal customer persona. So dia akan cipta persona untuk jenama kita, watak. So dia cipta Kak Linda, manager yang penat. Ciri-ciri dia, umur 38 tahun, kerja office hour, balik rumah urus anak, tak sempat masak sihat, asyik beli lauk kat luar. Penat, berat naik sejak PKP, tak sempat bersenam. Freelancer, ibu anak kecil, ini masalah, impian apa yang nak capai, emosi yang dia rasa. Okay. Apa gunanya persona ini buat konten rasa macam cerita aku. Tindakan segera, pilih satu persona untuk fokus, satu iklan, satu konten. Tulis post dan story yang terus cakap dengan emosi dia. Okay, kita tengok nombor 3 pula.
Okey, dan anda boleh buat macam ni untuk semua. Okey, kita tengok balik dia punya menu dia tadi, ataupun anda komen je menu. Nanti dia akan keluarkan balik semua ni. So anda pilih. Okey. Kita pun boleh buat storytelling nombor 5, tu kan. Okey, gunakan formula HEART. Hook, emotion, authentic, relatable, transformation. Bila last anda pandang cermin dan rasa puas hati dengan diri sendiri? Saya pernah jadi macam tu, setiap hari pakai baju yang sama sebab takut nampak perut, muka nampak lesu, hati pun tak semangat. Bukan sebab malas, tapi sebab saya ibu bekerja, bangun pagi siapkan anak, kerja tak habis, malam dah letih, mana ada masa nak diet. Macam anda, saya pun pernah beli produk kurus yang menyiksa diri, tahan lapar sikit perut tak tahan. Tapi bila jumpa formula vitamin C ni, saya rasa lain, tak lapar, badan ringan, kulit pun makin cerah, dan yang paling best, saya rasa diri saya balik. Okey. Tindakan segera, buat satu video pendek atau karangan caption, letak muka sendiri, real face, real trust, ataupun pelanggan. Okey. Next, kita boleh minta apa lagi? Tengok dalam menu tadi ya. Tengok menu brand voice and tone. Kita nak nada dan suara kita konsisten. Content pillar, ini untuk long term punya guna strategi, gunakan content marketing. Positioning, personal and business branding, emotion and customer loyalty, content funnel strategy, storytelling for social media, Instagram branding setup, FB thread, TikTok story structures, platform specific content plan, 30 hari kalender content. Semua di atas. Kita minta dia buat semua di atas. Okey, anda ini untuk overview, untuk detail anda minta dia buat ikut nombor dia. Overview ni biasanya dia macam ringkasan lah. Brand voice, tone, suara kakak Cherry yang terus terang, empati, semangat, kelakar sikit. Ayat contoh, kurus tu hak kau bukan sesaan. Storytelling, content pillar, educative, emotion, testimoni, lifestyle behind the brand, positioning, vitamin C kurus paling sesuai untuk ibu sibuk yang nak turunkan berat badan tanpa seksa, tanpa berlapar. Personal, guna muka sendiri. Business, dia bagi cadangan, nak guna personal ke nak guna business. So kita kat sini personal, di cadangan guna personal, guna muka sendiri. Trust naik laju, kenapa aku buat produk ni. Emotions dan loyalty, emotion yang terlibat, rasa difahami, rasa bangga, rasa percaya. Kat mana, macam mana kita nak bina benda-benda tu. Kalau nak rasa difahami, cerita pengalaman dia macam mana boleh kurus, macam pengalaman kita untuk kurus. Kalau kita nak ada rasa bangga, kita boleh share before after. Nak gunakan emosi percaya, testimoni, FAQ, bahan produk yang jelas. Content funnel strategy, kita guna AIDA, avoidance, interest, desire, action. Storytelling sama macam HEART, boleh caption panjang sikit. Kalau guna TikTok, real face, suara sendiri, ayat pertama kena padu, trade, curhat dan pengalaman harian sebagai founder. Instagram branding setup, bio, highlight, feed. Structure, kalau TikTok, hook, bacalah semua ni. Mana yang kita nak dia elaborate bagi panjang, kita letak nombor 14 contohlah kan. Buat 14, buat 30 hari. Ni kalender content untuk 30 hari macam tu. Okay, so basically inilah apa yang dalam ebook rahsia branding dan storytelling tu. Saya jadikan AI ni bold branding supaya mudah kerja. Kalau tidak anda nak generate sendiri, nak fikir sendiri, kan susah sikit. Okay? Kalau tak setuju dengan dia, bagi tahu. Saya rasa produk saya tak macam awak cakap. Contoh, saya tak nak angle ni. Itulah. Alright. Terima kasih dan selamat menggunakan bold branding. Ada sebarang soalan, bagi tahu je dekat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.